Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Isairin bin Muhammad Fitri. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Minimum 1. Kod sekolah saya ialah MDP 1031. Membaca buku merupakan hobi kegemaran saya. Membaca mempunyai banyak faedah dan kebaikan. Di antaranya adalah menambah ilmu pengetahuan, mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesihatan mental pembaca. Tajuk buku yang saya pilih ialah Melawan Peragut. Buku ini ditulis oleh Halimah Zakaria. Cetakan utama buku ini telah diterbitkan pada tahun 2016. Genre buku ini membentuk fiksyen. Buku ini mengandungi 21 halaman muka surat. Ciri-ciri fizikal yang terdapat pada buku ini ialah kulit bukunya berkilat dan mempunyai gambar yang menarik yang dapat membantu pembaca dan menggambarkan jalan cerita keseluruhan. Laras bahasa tidak rasmi digunakan dalam perbualan watak bersama rakan-rakan. Saiz ditulisnya adalah sederhana besar, sesuai untuk pembaca kanak-kanak bagi memudahkan pembaca. Cerita mengisahkan tentang 3 sahabat baik Fartini, Metan dan Puspa Devi yang telah menyaksikan kejadian ragut ketika mereka sedang berehat di bawah pokok. Selepas berjoging bersama-sama, seorang lelaki telah meragut beg seorang wanita tua, Puan Wong. Wanita itu cuba menarik begnya semula sehingga menyebabkan mereka saling bertarik-menarik untuk dapatkan beg tersebut. Akhirnya, peragut menolak Puan Wong hingga terjatuh. Tanpa berfikir panjang, 3 sahabat bertindak berani melawan peragut tersebut menggunakan kemahiran seni bela diri. Akhirnya, peragut melarikan diri. Puan Wong merasa amat bersyukur atas keberanian mereka. Bahagian paling menarik dalam cerita Melawan Peragut ialah kemahiran melawan peragut. Metan mahir dalam seni bela diri taekwondo. Fartini mahir bersilat. Dan manakala Puspa Devi handal dalam silemba. Mereka menunjukkan keberanian serta semangat kerjasama. Bahagian ini juga menjolok pembaca berasa teruja dan ingin tahu sama ada mereka berjaya atau tidak membantu wanita tua tersebut. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik untuk dibaca. Ini kerana terdapat nilai keberanian dan sikap prihatin terhadap tanggungjawab sosial dalam masyarakat. Dalam cerita mengandungi aksi dan memberikan pengajaran tentang tanggungjawab sosial serta mengalahkan perkembangan kanak-kanak secara positif dari segi pemikiran, sikap dan tindakan. Watak Metan, Fartini dan Puspa Devi dikembangkan dengan baik oleh penulis. Mereka menunjukkan sikap berani dan cepat bertindak dalam situasi kecemasan. Secara keseluruhan, buku ini sangat sesuai untuk pelajar dan golongan muda. Kerana mesej yang disampaikan amat
Kerana mesej disampaikan amat jelas dan berguna. Buku ini juga bertujuan supaya kanak-kanak dapat mengambil manfaat dalam membina pribadi yang mulia. Terima kasih kerana setia mendengar.